yang berusia 60-an, iaitu prospek saya lah, prospek saya sendiri yang mengalami sakit kencing manis atau diabetes yang kronik. Jadi beliau, saya panggil Abang M lah, Okey. situ. Abang M ni dia mengidap kencing manis ni selama hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi 7 tahun lama. Jadi bila uh, dia bertemu saya pada hari, saya dapati beliau ni sangat uzur, terlalu uzur. Kita boleh nampak keceriaannya pada wajahnya memang tak ada. Dan kakinya berbalut. Saya tak tahulah besar mana lukanya, sama ada luka dia macam mana kan. Saya memang tak tahu. Dan hari pertama tu bila saya bertemu dia dan isterinya, saya terus membuat pencerahan tentang RXM ni, tentang RXM, kebaikan RXM dan kesannya. Jadi isterinya dengan tidak berfikir panjang, Sifu, dia terus mengambil sekotak RXM. Dan petang tu juga dia mula konsum 60 ml malam dan paginya 60 ml sebelum sarapan lah. Jadi setiap hari dia konsum redox, dan apa yang mengujakan saya dan membuat saya gembira, dia minum secara berterusan, Sifu. Dia minum secara berterusan tanpa henti selama 6 bulan. Jadi dalam masa 6 bulan tu saya memang setiap hari kadang saya memantau dia, dan kadang saya memantau melalui telefon ataupun memantau dengan menziarahi beliau ke rumah lah. Tapi saya memang tak pernah tengok luka dia sebab berbalut. Jadi bila dia pada satu hari selepas 6 bulan mengambil redox ni, saya WhatsApp isteri dia. Uh, Bila saya WhatsApp, isteri dia kata dia berada di Mekah. Jadi saya pun terfikirlah bagaimana dengan keadaan suami dia kan. Hmm. Jadi isteri dia kata abang sihat, sihat 100%. Jadi saya kata Kak, 100% tu macam mana kan? Sebab saya memang tak pernah tengok keadaan kaki dia. Jadi dia kata nanti bila akak balik, dia kata akak akan bagi info pada Nulia, dia cakap. Dan ketika dia balik ke Malaysia, saya pun hubungi dia lagi dan dia memberi info yang terkini kepada saya dengan gambar-gambar sekali dan dia menerangkan bahawa bila dia buat dressing, sebab isteri dia ni seorang jururawat, Mhm. bila dia buat dressing dia akan masukkan Renu ni, Sifu. Renu 28 di dalam luka tu dan di tapak kaki dia ni, berhampiran jari-jari ni, dia kata memang terlalu banyak nanah, dia cakap. Okey. Membobok nanah, dia cakap. Jadi uh, saya pun terfikirlah kan, dan saya rasa macam teruja lah, Sifu, sebab dia punya Macam ni ke? pemulihan tu pemulihan tu terlalu cepat sebab 6 bulan kan. Cikgu nampak tak Sedangkan gambar yang saya sedang share ni? sedangkan dia sakit dah hampir 7 tahun. Bayangkan kesakitan yang dia alami. Jadi dia cakap dengan saya pun pernah diberitahu oleh isterinya. Hari pertama dia jumpa saya tu, dia kata kalau abang baik, saya akan bawa abang ke Mekah, dia kata. Jadi Alhamdulillah lah, setelah abang M ni baik kakinya, dibawa ke Mekah dan masih lagi minum Redox ni, Redox RSM ni 60 ml 2 kali sehari. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan kepada Cikgu, semua. Cikgu Nolia, cikgu Ya, nampak tak gambar yang saya sedang share ni? macam mana, Sifu? Ada tak nampak gambar yang saya Nampak, sedang nampak. share?
Nampak? Okey. Ha. Ini gambar ni sebelum masa mula-mula dia guna tu yang kaki dia berlubang tu. Ya, sebab saya masa tu saya tak tengok sipu sebab kaki dia berbalut. Jadi Okey. bila ni anak dia seorang doktor, Hmm. anak dia ambil gambar kaki bapa dia ni. Dan Hmm. dia berikan kepada saya lah gambar-gambar dan dia kata 100% dah baik dia kata. Jadi saya tertanya-tanya juga 100% tu macam mana kan? Jadi Hmm. dia ada bagi saya gambar yang selepas itu. Okey, sekejap Selepas sikit. uh, Ini selepas ya. apa? Ini gambar dia. Inilah dia gambar dia selepas konsum selama 6 bulan. Dan kaki dia ni yang bahagian berhampiran dengan jari ni Hmm. penuh dengan nanah dia kata dan lubang yang ni isteri dia yang setiap hari buat dressing sebab isteri dia nurse. Jadi isteri dia masukkan gel Reno 28 ni Hmm. ke dalam luka dia ni dan Hmm. alhamdulillah lah dengan izin Allah luka dia ni sembuh dengan cepat dan dia kata kalau saya tak cepat dia tak jumpa saya dengan cepat mungkin kaki suaminya akan dipotong dia kata. Itulah perkongsian saya pada hari ini dan semoga perkongsian saya pada malam ini bermanfaat kepada semua orang di luar sana dan akhirnya saranan saya sihat dan cerialah bersama RSM ini. Itu saja Sifu Terima kasih banyak-banyak perkongsian kepada saya Cikgu malam ini. Nolia daripada Melaka. Ya. Walaupun Cikgu Nolia malam ni sangat sibuk, sebenarnya dia ada acara lain, tapi beliau sempat curi masa lebih kurang 5-10 minit untuk share dengan kita. So harapan kita supaya